Hari ni hasil jual ikan 100 200. Amin. Sweet onde-onde. Onde. Tadi gitu. Tiga Ramadan dah ada kat spot dah. Kamera rolling. Action. Macam biasa, ambil masa sejam lebih nak sampai dekat sini. Kalau nampak belakang aku ni, ni singgahan spot pertama lah. Jadi kita intro dulu. Hari ni merupakan hari ketiga puasa lah. Kalau tengok forecast, Allah bising tong ni. Kalau tengok forecast, sebenarnya start esok open season, sebab esok ombak dah start slow lah, 06 tak silap aku, 06, 05 gitulah. Lepas tu angin pun slow. Tapi disebabkan hari ni hari Sabtu, hari ni lah hari last aku cuti, sebab esok nak masuk kerja dah. So rasanya boleh kot slow-slow sini. Kalau saya tengok tak banyak pun ada boat sini. Sebab hari ni fokus hari ni 0.9 turun lepas sahur. Jadi dekat muka Kuala memang agak besar lah ombak tu. Tapi gitulah, kita slow-slow je. Betul, alhamdulillah sejam lebih kita dah pun sampai dekat spot. Bila sampai dekat spot, boleh dah start kerja ni. Kerja. Pok macam nak ikan nembo ni. Kita kejar kau tu dia, tambah. Tu dia, tambah. Kejap dia dah ni. Ada lagi tambah. Kejap. Tambah dulu. Bawah lagi. Ya, nak lepas bawah, nak lepas dah air. Dede. Oh, bahan tu. Alhamdulillah, mantap. Rezeki awal pagi.
Buka inside. Bantu. Kakak apa ni? Oh, baru nak kekang. Baru sedap aku. Weh, jangan geleng. Jangan geleng. Nak tekan-tekan ada orang marah, jangan geleng ya. Wih. Dah nampak tuang lagi. Oh, tinggi. Geleng gitu, tak baik. Oh. Sini. Kani. Oh, gitu. Oh, sikit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kat dulu kata. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah saya 3 kilo. Saya 3 kilo. Solid. Ada dia. Nampak dah. Ke mana? Belok tanah. Ke mana? Ni akan betul ni. Alhamdulillah. Bismillah. Pergi tambah. Itu hari ikan pasca awal dah pukul 9.10. Hari ni tadi pukul 8.45. Well, pusing tu dah habis satu pusingan lagi pusing. Dia makan dah. Gila. Alhamdulillah sekian pagi. Ada orang lagi. Tapi tak orang teman sikit. Duduk tu seorang si je berasa. Hangat ke dekat kuat. Luar dekat. Tengah je ni. Tengah je ni.
Dia baru sedap. Dia baru sedap je dia ada. Tak so ni saya 2 kali. Tak so ni. So. Tapi jago. Tik dia dah luar. Sabar. Kan. Wah mung ni. Oh. Aku tahu belakang ni sebab ni. Alhamdulillah. Weko. Dah apa aku 9 aje. Sembak nak mati. Weko, atas tu lihat. Ada barang. Ribut. Okay kan, sekarang ni dah tukar unjang kedua dah. Tadi pusing lepas dapat yang kedua tu, pusing dalam 3 kali. 3 kali tak ambil, memang aku tukar lah spot. Tak apa, balik sekarang kita boleh singgah lagi di situ kalau dia ada lagi. Kan kalau cocok rezeki kita dia ada di situ. Boleh. Yang penting kita semua. Okey. Sikit cakap lagi bila ada dah ikan. Seluar pula kaya. Lepas peh. Alif malek makan dek. Raya barang. Itu dia. Putih rupanya. Rasa hangat kau putih. Allah, dah cukup. Oh, butuh. Sudah dicekak pun ya. Rasa putih kuduk. Hai geng aja nih.
bertiga kan. Ikat tambang. Tekod. Yang update sekarang ni pukul 12 suku. Sampai setakat ni tu lah 2 ekor landed, 2 ekor derkak. Macam ni sekarang rasa harus nak mati macam ni. Kalau tengok tengah pusing tu mungkin katung kot jam. Lepas tu kita sambung separuh masa kedua pula, sesi petang. Hei, bulan-bulan puasa ni waktu ni paling cabar. Tengok hari ikan tak makan, perut lapar. Sudah harga pula. Dia kalau ikan makan lain sikit. Tak lah fikir pasal lapar ada masalah laut. Sebab aku biasa payah juga makan laut. Tapi habit tu bila mana kalau ikan tak makan kan biasa minum air saokor, minum air saokor. Tu habit tu. Tu lah sekarang ni. Tangan duduk gini je. Makanlah. Ada lagi ni saya dia ni. Kan gini cerita dia. Gedai-gedai ikan tak makan. Dia jadi rasa macam nak minum air. Jadi kita buat sibuk sikit. Kita buat ada kerja. Kita timpai ikan. Kita timpai ikan tadi. Kelu ni. Takut ke mana? Kilo setengah 1.6 sekilo 6. Ingat 2 kilo. Sekilo 6. Tengok ni si besar ni. Berapa dah mau? Hai. Kok benda sekilo 6. Oh tu tadi. Bohong. Wah. 3 kilo. Kilo berapa ni? Masih tak berhenti. 3 kilo setengah kok mu lah. 3 kilo setengah. Ni sekilo 6. 3, 4. Dapat lah 5 kilo dah hari ni. 5 kilo. Berapa Alah hakik ke? Mana pula bila seorang gini ni tahu nak buat putusan dia. Ada ramai biasa boleh tanya, mana kita? Ni seorang tak tahu nak gimana pula. Unjang banyak lagi tak gini tapi kita mana ni kalau tiada jadi teduk ni. Ada yang ngarut dah. Cari unjang lainnya. Pukul 2 sekarang ni. Ni je harapan kedai. Asal ada dah. Kalau ada dah, kalau tak makan ikan tak ada lah sini. Macam-macam dah. Dah buat pagi. Teori keluar. Kalau tengok depan ni ada je anak-anak ikan tembu. Kalau anak ikan tembu mesti ada sepak ni. Ada barang kejar dia bawah. Ayam kejar tu kejar ni. Minyak ulau habis.
tu. Apa tak masuk dalam lubang. Batal puasa dah kalau bang minyak gini. Yang awak kata gitu. Baik malas. Aku kaya. Kalau bulan puasa ni memang menguji kesabaran. Ya teh hai. Kalau ya ri. Dah lah. Macam ada benda kecil, kau upah kagum lagi. Ada juga. Oh, kasut. Oh, poh nunggu. Oh, wah. Jauh. Macam rasa. Batu. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Ya benar kali. Gagal. Tak nampak tu lagi. Oh tu dah. Nampak dah. Mai kau ni. Oh wah. Kau ni. Alhamdulillah. Oh, saya tadi. Ya. Sabar. 1, 2, 3. Ya. Alhamdulillah. Allah Akbar. Memang dia nak suruh mak dia sabar. Belah-belah puasa ni. Bagi dia ekor. Kan, lepas tu kukulu, gilir, tukar unjang ni. Dan dia. Sabar. Dan yang paling aku rasa macam tak masuk akal, aku berhenti dekat unjam yang apa ni? Pagi tadi aku sampai. Hawa. Sekian lama duk kulu gilir situ. Tempat sama dia bagi. Alhamdulillah. Dia nak lagi.
Dia nak pergi tambah juga ni. Nak pergi tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf deh. Bukan solid pun. Makan pula. Oh, kita baru nak naik ikan kiri. Ada main beduk WhatsApp berapa ringgit. Oh, ikan kiri makan. Tapi ni dah rasa ni. Ni dah rasa ni. Ya ke dah rasa? Kan mari bergerak. Apa kita tengok. Dia bagi kudak-kudak belah petang. Kudak. Pagi tadi hujan ni juga 2 ekor. Alah petang pun sini juga 2 ekor. Jangan 2 ekor lebih lah. Iman pula. Ni tak nampak tu lagi ni. Oh, dia baru nak tekan. Kejap. Dia baru sedar dia mari kat buk. Dah nak ambil. Acuh. Sini. Awak. Nakal weh. Ni. Wow. Oh, dah kena lagi. Jangan gurau weh. Kan putih mata. Oh, wah, alhamdulillah. Tak lekat. Bismillah. Jaga 1, 2, 3. Oh, main. Ha. Jangan duduk le pagi tu, sabar. Sabar. Tak maaf deh. Ai. Matilah. Ada. Oh, solid betul ni. Dia pula nak buat. Dah licin. Oh, payah weh. Gitu. Gitu. Alhamdulillah. Gang, ni sekarang ni pukul 4.30 nak tukar spot. Ni berapa kilo timbang je. Ni confirm 3 kilo lebih ni. Nampak sama usah macam tadi ke 4 kilo. Gitulah. Oh, nebel ekor boh. 4 kilo. Oh ni lah kilo dah. 2 pula.
payah barang. Oh, 2 kilo 7. Okey lah, saya saing dia. Alhamdulillah. 2 pagi, 2 petang. Tepat sama. Aduh. Gulu kile. Lah kali tepat sama juga dia bagi. Alhamdulillah. pasir. Ni kalau suruh lagi ni kena stand batu orang tolak kan. Si baik NJ dia boleh angkat 3 step. Ni step paling tinggi ni. Tu tengok buka kaca mana boleh gerak dah. Nak tunda. Oh. Jumpa dengan si Imam. Mana? Kalau gelak tu lah. Ngai situ. Yang situ. Oh, ada ngai kon gata punggung ngai situ. Tapi dak kumpau. Dia gitu. 2.7. 2.7 4 kilo 10 kilo. Pak, hak tu 3 nak dia. 3.6, 4 kilo, 2.7. 10.3 Kali 3 ruak dia, itu janji dia. 3.2. Oh, okey. Nak ke pipi. Kejap. Ni ikan orang laut ambil apa? Nak hak ana, ambil nak apa ekor. Ya. Tu, ambil ikan laut dulu. Oh, nak tengok kalau kena ubuh. Mari. Mari sini supik. Mana? Tu biar aja, sekilo lebih. Awak nak ikan apa dah escape tu? Okey ya, jaga apa? Lagu ni. Ada belaka alu. Gigi tu dah impek, kalau diimpek nak payah. Ya kan? Okey, ingat nak transfer 300. Oh, buah ni hal moh ni. Ada nyecu. 29 jadi 21. 21. Ada? Kan. Jual dah ikan. Apa? Oh, itu. Ya, ayo eh. Ayo. Pak Gora dia bayar. Ambil.
Ya. Hmm. Terima kasih. Alu go apa 3 kilo berasa kok nak wis saja. Satu kilo apa ada sekilo lebih, rasa sekilo 7. Okey. Jadi hari ni hasil jual ikan 100, 200, 300, 330, 330. Tolok harga minyak. Baik ke? Minyak, air batu. Ambil ni. Mami. Sweet onde-onde. Ini onde. Tadi hidup sudah ada lah kau jadi. Sedap. Ya. So gang ikan dah jual dah. Sekarang ni tinggal nak kemah barang je. Si baik rumah aku mari hari ni. Boleh tolong. Jadi pengalaman aku hari ni dah. Sekarang ni pukul 6.40. Pagi tadi pukul 6.30 aku dah ada kat sini. Lepas sahur semai subuh dan pacok kat sini. Ya, keluar sorang-sorang hari ni. 6.30. Lepas tu duduk iah dekat muka kuala. Lebih kurang pukul 7 lebih juga keluar. Sejam nak sampai ke sana. Jadi gitulah. Kalau diikutkan 12 jam aku berada dekat laut hari ni. Jadi aku rasa aku dah boleh faham lah perasaan nelayan-nelayan ni. Bila mana bulan puasa ni lah dia orang tetap turun untuk cari rezeki. Jadi aku boleh kata aku dah faham lah mana lain lah dengan hari biasa tu. Jadi aku rasa tak ada benda kot. Yang mana baru jumpa channel ni, nama aku Mak Din. Sampai kita jumpa di lain video, di lain hari. Okay, Assalamualaikum, bye bye.